Apa masalah hari ni, bos? Tak, kita mau tambah lampu. Oh, lampu. Dia kata rumah aku tak terang. Aku nak kena terangkan pula. Patut aku terangkan lampu? Cuba kau bagi tahu. Aku dah terang-terang macam ni, dia kata rumah aku ni gelap. Apa masalah dia sebenarnya? Apa yang kurang sangat lampu? Cuba cakap Kalau sikit. masalah ini sudah lama, sudah 8 tahun lebih. So ini lampu semua terang. Tak terang. Dia kata rumah aku tak terang lampu. Padahal aku rasa rumah aku dah cukup terang dah ni. Aku pun tak tahulah tak terang macam lagi. Korang, patut ke papa ikut cakap dia ni? Papa pening kepala dah. Dia kata rumah papa tak terang. Tak terang lagi ke kakak macam ni kakak? Ya Allah, tak terang lagi rumah. Kakak ini just 10 malam kakak dia kata tak terang rumah papa. Ya Allah. Apa ni? Apa ni? Aku tengok rumah aku ni dah terang dah. Apa masalahnya Jaafar sebenarnya? Gelap ke ni? Ya, gelap betul. Ikut kau semua macam gelap. Aku dah pening. Kau suka kan? Ni berapa ratus ribu pula aku nak tukar lampu rumah aku ni. Kau tengok seterang-terangnya rumah aku ni pukul 10 malam. Tak tahulah dia kata rumah aku ni gelap. Gelap katanya, gelap.